Selalu kita dengar CEO kena tukar bila syarikat tengah struggle teruk. Tapi Toyota terbalik. Mereka tukar CEO mereka bila syarikat tengah perform gila-gila. So sebab apa? Koji Sato baru jadi CEO Toyota sejak daripada 3 tahun sebelum ni. Dan sejak dia pegang, Toyota ni memang jadi syarikat yang berkembang sangat laju lah. Dia masuk kereta, dia masuk EV, dia masuk software supplier dan macam-macam industri dia masuk. Dan disebabkan oleh tugas mereka yang makin mencabar, ditambah dengan saingan industri otomotif sangat mencabar dengan dunia, semua syarikat otomotif yang lain jatuh jualan kecuali daripada syarikat China dan juga Toyota. Disebabkan itu, Toyota decide nak pecahkan jawatan CEO ni kepada orang lain. Kentakon mereka punya previous CFO jadi CEO baru untuk handle operasi, cost dan juga keuntungan syarikat. Mereka nak lagi banyak profit mereka daripada total jualan mereka yang ada sekarang ni. Dan CEO sebelum ni, Koji Sato, nak yang naik pangkat, dia jadi naik pengerusi Toyota dan juga Chief Industry Officer untuk fokus industri serta hubungan luar supaya Toyota ni boleh kalis cabaran. Dan benda ni menunjukkan bahawa Toyota sendiri pun mereka tak mau jadi rugi baru nak tukar baru nak structure balik. Mereka nak structure syarikat siap-siap supaya mereka boleh lawan cabaran yang makin besar. Dan bila bisnes makin besar, kena pecahkan tanggungjawab sebelum CEO jadi villain dalam cerita Superman. Kita tak nak tunggu struggle dalam syarikat baru kita nak structure balik semua. Dan Toyota tunjuk bila dah nampak cabaran, mereka buat structure supaya syarikat ni boleh jadi lancar bila jumpa cabaran di masa depan.